Hai guys, John Angler sini. Bertemu lagi kita di episod yang kedua. Kalau korang ingat, sebelum puasa itu hari aku ada post satu video pasal teknik quiver trap. So hari ni aku nak tunjukkan dekat korang macam mana nak rigging skibble, Doing Crazy skibble ni, Doing Crazy skibble ni yang khas untuk teknik quiver trapping ni. Okey, dia bersaiz 6 inci. Tengok, berat 17 gram. Material dia elastomer. Memang lihat, korang tengok, dia bukan pakai plastik yang standard untuk soft plastik tu. Memang material yang durable ataupun tahan lah. So cara rigging dia ni special sikit, sebab korang kena cari titik ataupun point untuk hook tu masuk yang betul-betul tepat. Dia tak boleh lebih ke arah kepala dia ke, ataupun terlebih sangat ke arah ekor dia. Dia macam tengah-tengah lah, macam in between. So korang kena masukkan betul-betul dekat tengah. Dekat tengah ni korang boleh try. Mana kata bila korang dah masukkan hook tu, korang try cast. Kalau bila korang mainkan skibble ni, kalau dia nak tenggelam ke, dia nak menyelam ke, korang buka balik, masukkan lagi, ubah dia punya point hook tu sampai korang jumpa. Jangan risau, dia takkan, mungkin korang ingat kalau selalu tukar-tukar ni nanti dia koyak kan. Tak, skibble ni memang durable, memang tahan. Korang cocok banyak kali pun dia masih tahan lah, dia takkan koyak. So hook yang aku gunakan bersaiz 4.0. Memang saiz yang sesuai lah. So buat masa ni itu dulu. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya lain kali. Okay, ciao.